Selamat Raya, Cik. Kamu ni bila ni nak kahwin? Adik kamu tu semua dah kahwin. Kamu je tak kahwin lagi. Sudahlah diri tu sikit, diri tu dah tua. Macam mana sponsor aku? Cik, saya takutlah nak jaga anak dara orang sekarang. InsyaAllah lah, Cik doakan saya Selamat Raya, Cik. Tanya. Lai. Api, kamu tu dah kahwin ke belum? Dah kahwin lah, Cik. Tengoklah Hinai ni tak hilang lagi. Alhamdulillah lah dah kahwin je. Anak dah ada belum? Anak? Oh, anak tu belum lagi kot, Cik. Saya rasa saya nak planning dulu sebab banyak nak kena duit lah lepas kahwin ni. Inilah anak-anak muda zaman sekarang ni tak percaya pada rezeki. Tahu tak kalau kamu kahwin tu terbuka banyak pintu rezeki. Betul, Cik. Rezeki. Kejap lagi saya buat anak, Cik. Yang, jemput baby. Selamat Raya, Cik. Saya dah ada anak dah. Comel kan? Macam bapak dia juga. Comelnya anak kamu ni. Umur dia dah berapa tahun? Umur dia 1 tahun. Dah boleh berjalan dah? Dah boleh berjalan. Umur dah 1 tahun baru boleh berjalan. Anak makcik tu umur 2 bulan dah boleh berlari, tahu tak? Oh, anak makcik ni toyol.